Okey, tinggal tampai. Semua tengok sini. Okey, sekarang ni kita pergi muka surat. Semua orang tengok muka surat. 6 dengan 7. Contoh 6 dengan contoh 7. Menjelajah galaksi fungsi. Okey, jom kita mula. Simple je tengok. Okey. Aduh, ni biasa je lah ni kan. Dah tengoklah kartun-kartun ni. Okey, dah. Okey, macam mana ceritanya? Simple je. Fx ni adalah fungsi. Faham? Sama dengan. Jadi macam nak tulis F kurungan X sama dengan ni. Anak panah ni sama dengan. Ini 3X tambah 5 per X. Jadi ini soalan 6 ni kan. Jadi Fx ni sama dengan yang ni. So kena ingat. Ini ada enjin dia. Faham? X ni adalah objek. Objek. Kalau yang kita buat bulat-bulat tu, yang ni dengan ni tu, macam ni meta-meta tu. Kalau sini X kan dia tulis kan? Itu hari apa sini HX lah, apa benda X lah semua kat sini, betul? Ataupun FX ke mana-mana lah. Jadi X dekat sini kan domain tu, kan dia ada nombor 0 lah, 1 lah, 2 lah, tak kisahlah. Lepas tu tiba-tiba ada jawapan dekat sini, 2 lah, 3 lah, 4 lah, macam tu, betul? Jadi 0 ni nilai bagi apa? X. Masuk dalam mesin. Mesin ni rumus. Yang awak bina rumus tu, X ni digantikan dalam rumus, keluar pom, jadi jawapan dia. Jawapan Fx ni. Faham? Maknanya nak mencipta Fx tu, X tu, objek tu kena masuk dalam rumus, baru keluar output jadi jawapan. Faham? Jadi kalau dia tak ada rumus, macam ni dia nak keluar. Faham tak? Faham tak? Contoh macam barang kan. Kalau satu bahan api ni, kalau tak ada enjin, macam nak keluar jadi enjin? Jadi kuasa enjin, memang tak boleh. Bahan api ni, kalau tak masuk dalam enjin, macam nak keluar jadi kuasa? Tak boleh. Faham tak? Itu konsep dia. Jadi X kita tu, nilai bagi X semua yang belah domain tu, kita masuk dalam rumus, baru kita dapat jawapan Fx. Sebab ni kan Fx sama dengan, maknanya apa saja kau kira, dapat jawapan Fx lah. Dengan cara menggantikan X tu. Faham? Tu, ingat konsep. Okay, jom tengok. A, F5. Okey. Konsep dia Fx. Maknanya kalau 5 ni, kau bayang macam ni. Ni bulat, ni bulat. Jadi kalau 5 kat sini, pop, jadi apa? Kat sini jawapan dia. Jadi macam mana boleh main suka-suka hati? Ingat Tok Nujum? Mestilah ada rumus di tengah-tengah untuk awak memasukkannya dalam rumus. Faham? Sebab itulah 5 nak masuk rumus apa dalam rumus, jadi jawapan apa. Jadi apa kita buat? 5 masuk dalam enjin. Proses. Keluarlah jadi jawapan. Jadi kalau F5, X ni 5. Jadi apa rumus Fx tadi? Dia adalah 3X tambah 5 per X. Jadi 5 masuk di setiap X. Sebab ni kan Fx. Faham tak? Jadi X ini, faham? Jadi X sama dengan 5. Ni FF, X 5. Jadi X tu sama dengan 5. Jadi ganti dalam X kita yang ni. Yang dalam soalan tu. Ganti je. Lepas dah ganti, kira. Jadi 16. 16 ni apa? Memang ada dalam ni kuasa enjin. Jangan ingat kuasa enjin pula. Dia adalah F5 tadi kan ni. Ni tadi. Faham? Jadi penulisan dia kena belajar lah. Jangan tak faham pula. Penulisan tu jadi salah kan. F5. Tulis lagi. Sama dengan ni. Bawah tulis. Kat 5 ni. Kena tulis. L5 ni. Kalau kita masuk dalam rumus. Jawapannya 16. Itu yang jadi dalam awak belajar first tajuk fungsi. Dia terus ada anak panah letak 16. Betul. Lepas tu dia suruh awak fikirkan kan. Dia punya rumus dia tu macam mana kan. Jadi 5 nak jadi 16 ni bukan main suka-suka hati. Dia mesti ada rumusnya untuk digantikannya dalam rumus ni. Baru dapat 16 ni. Faham? Itu maksudnya. Okay, B pula. Image bagi 1/3. Image tu nak image lah. Okay. Ni kan bulat ni kan. Okay. Sini objek. Sini image. Yang awak buat itu hari, domain dengan apa? Kodomain.
sama je. Jadi ada lagi satu objek. Jadi objek akan masuk dalam rumus. Piong dapat image. Faham? Image. Domain akan masuk dalam ni dapat kodomain. Faham? Okey. Jadi ada satu lagi yang objek ni apa? Image. Okay. So kalau dia nak cari image tu, maknanya dia nak cari jawapan ini. Faham Okay. Macam nak cari jawapan itu. Dia kata cari image. Cari image. Maknanya dia nak cari fx ni. Jadi apa kita buat? Bagi 1/3. Jadi 1/3 ni adalah x. Kena faham ayat dia tu. Bila dia kata nak cari image, maknanya nak cari fx. Maknanya kita kena gantikan x lah kan? Betul tak? Ni bulat ni macam ni. Kalau sini objek, sini image. Dia mesti macam ni. Dia suruh cari image. Sini. Maknanya 1/3 tu apa? Mestilah kat sini kan? Betul tak? Jadi yang dekat sebelah kiri tu adalah objek. Jadi 1/3 akan masuk mesin sini. Mesin ni adalah rumus. Dia masuk mesin, pumpang kat sini, dia keluar sini. Faham? Jadi mesinnya apa? Mesinnya rumus tu lah. 3x tambah 5/x. So, masukkanlah. Tulis f1/3. Kenapa kena tulis f1/3? Sepatutnya fx. So, x ini kita gantikan dengan 1/3. Jalan kerja mesti betul mesti betul. Jadi gantikan. Selesaikan, didapatlah jawapan 16. Macam itulah caranya. Simple je. Okey. Lagi. Ni pula dia kata apa? Nilai-nilai x yang mungkin bila image-nya pula 8. Okey. Bila image-nya 8, ingat bulat tu. Ingat bulat. Bulat. So sini objek, sini image. Ni. Kalau image dah 8, dia mesti macam ni anak panah kan? Apa kat sini? Jadi image ni apa? So dia ada rumus kat sini kan? Image ni apa? Image ni adalah fx2. Faham tak? Bukan tu 2 tak. Fx itu. Jadi nampak? Fx sama dengan 8. Rumus tadi fx sama dengan 3x tambah 5/x. So fx sama dengan berapa? 8. Gantikanlah. Fx ni 8. Ni fx ni 8. Nampak? Gantikan. 8 sama dengan. Barulah kita boleh cari apa? Objek kita kan nilai-nilai x tadi kan? Objek kita x kan? Image kita fx. Sekarang ni 8 ni dah diberi fx. Penggantian je lah. So gantikan 8 dekat fx. Bukan f8. Bukan. Faham tak? Kalau f8 tu x yang 8. Tak nak. Dia bukan x yang 8. Dia fx2 yang 8. Jawapannya tu dah 8. Faham? Bila jawapan dah 8, awak kena macam reverse ke belakang. Jawapan dah 8 ni, apa benda objek nak masuk dalam mesin ni? Nak dapat 8. Itu maksudnya. Jadi kita buat terbalik. Fx ni 8 sama dengan, mula buat 3x tambah 5/x. So ni persamaan linear biasa. Jadi bila persamaan linear biasa, darabkan semua dengan x. Matikan x kan, saya dah ajar kan masa dulu. Dia akan jadi, tengok ni, 3x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8x. Okey, sampai sini ingat persamaan linear. Sekejap, dia buat selesaikan ke? Oh, dia selesaikan. Okey dah. Ini bawa ke belakang. Okey, persamaan linear 8x bawa ke belakang. Bentuk am persamaan linear pula, persamaan bentuk am. Okey, jadi buat bentuk am. Ini adalah bentuk am. Buat bentuk am. Sampai sini. Okey, bila sampai sini apa kita belajar dalam persamaan serentak tu? Equation. Pandai. Cari equation, tekan. Nanti dapat dulu x sama dengan kan? Kena tulis balik atas tu, fakturkan. Nampak tak? Ada gunanya Bab yang apa persamaan serentak tu. Equation tu. Dah dapat jawapan. So x ada 2. Sebab tu dia kata nilai x. Ada 2 nilai x. Okey. Dah lagi. Okey, zon larangan. Okey, ada amaran. Okey, awak tengok soalan tu. Kenapa dia kata x tak boleh sama dengan kosong? Tengok soalan atas tadi tu, contoh 6, dia kata tiba-tiba awak ada jumpa x tak boleh tu. Kenapa? Sebab
Kalau 5 per X. X ni bila dekat bawah, kita gantikan kosong ni dekat X. Cuba tekan kalkulator. Sekarang 5 bahagi kosong. Dapat apa? Tak tertakrif. Apa benda tulis ni? Salah. Tulis situ, tak tertakrif. Itu math error kan? Math error tu adalah tidak tertakrif. Jadi enjin akan meletup. Tak boleh. Itu je. Sebab tu dia tulis je kat situ. Maknanya awak takkan dapat lah X tu sama dengan kosong. Maknanya nanti kalau awak tekan kalkulator, tiba-tiba X sama kosong. Awak tekan equation. Salah lah tu kau punya equation tu. Faham? Okay? Okay, next. Seterusnya. Kita pergi kepada contoh 7. Contoh 7 ni ada modulus. Okay. Tengok planet cermin. Modulus. Okey. Kita dia bagi persamaan ni je. Fx sama dengan 2x tolak 3. Modulus. Okey, kita tengok. Ingatkan graf modulus? Superhero mesti mendarat. Mesti mencari bucu. Okey, ni settle dah. Awak dah tera kan? Dah buat 6 graf dah. Tera dah. Okey. Jadi, A. Nilai bagi F negatif 2. Okey, apa maksud F negatif 2 tu? Ingat fx. Ni fx. Maknanya x. Maknanya x tu sama dengan negatif 2. Jadi nak masuk dalam mana? Mesti masuk dalam enjin. Enjin kita tu mesti ada apa? Rumus kan? Masuk je dalam rumus. Nampak dia masukkan dalam rumus. 2. Nampak? Negatif 2. Modulus ada kan? Kekal-kekal. Dapat negatif 7 lah. Kalau modulus jadi apa? 7. Positif pandai. Kalau F4 pula, F4. Ingat Fx tadi. Maknanya, X ni sama dengan 4. Faham? Bila X tu sama dengan 4, gantilah. Nampak? X sama dengan 4. Dah macam padam je dah tu. Okey. X sama dengan 4. Masukkan. Tiba-tiba dapat 5. Positif. Modulus. Tak payah jadi negatif pula. Biar. Cun dah tu. Okay. Tu A. Okay dah. Okay. Sekarang ni dia kata nilai-nilai X dengan keadaan. Okay. Dia kata Fx tu yang sama dengan 5. Jadi, kan persamaan tadi kan Fx sama dengan modulus 2x tolak 3. Betul. Fx ini yang sama dengan 5. Ni. Sama dengan 5. Jadi, ganti. Sebab dia kata dah Fx tu sama dengan 5. Ni Fx kan 5. Ganti. Okey, yang ni part. Okey. Bila nak buka modulus, modulus kan negatif jadi positif. Macam tu kan tadi kan? Okey. Ni lain. Bila persamaan linear, bila kita nak buka modulus, dia ada 2 laluan. Satu laluan negatif, satu laluan positif. Laluan negatif masuk gaung. Laluan positif dapat matahari. Okey. Pelangi. Faham? Jadi, apa kita buat? Nak bukakan modulus kurungan tu, tengok betul-betul gambar tu. Tengok, ni. Modulus dah buka kan? Bila kita nak buka modulus, kita kena campak dia sebelah sana macam soalan ini biasa. Cuma dia akan jadi satu negatif, satu positif. Maknanya satu buruk, satu lawa. Macam tu. Satu masuk gaung, satu dapat pelangi. Macam itulah. Satu hitam legam, satu pelangi. Macam itulah. Faham? Mesti begitu bila kita nak bukakan dia. Ingat. Jadi bila dah buka, jangan kau letak lagi mula dah tak ada lah dah. Sebab kita dah buka. Faham? Lepas tu persamaan linear biasa. Jangan sampai sini pun tak tahu lagi. Persamaan linear biasa lah, tolong lah. Okay? Tambah 3. 2x sama dengan negatif 2. Carilah x tu. Faham? Ni pun sama. Janganlah buat-buat tak tahu. Buat tiba-tiba. Macam ni. Tak payah. Dapatlah X tu. Faham Okay. So, nampak dia buat? Pause kan nanti masa ni. Masa tengok ni. Okay? Ni nampak. So, ada 2 laluan dia. Satu laluan negatif. Satu laluan positif. Tak tahu mana satu. Okay? Okay. Jadi, dapatlah 2 nilai X tu. Ingat? Sebab tu ganti je, jangan susah-susah. Okey, ni pula. Cari nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Okey.
Ini memeta tu maknanya anak panah ni. Ni anak panah meta. Kan 1 kan tiba-tiba jadi jawapannya 3 lah. Kalau 2 sini tiba 5 lah. Betul tak? Ni tiba-tiba kalau dia kata memetakan kepada diri sendiri. Kalau 2 jawapannya 2 balik. Macam tu. Faham? Kalau 1 jawapannya 1 balik. Tu memetakan kepada diri sendiri. Okey. Jadi kalau dia kata dia tak cakap apa-apa nombor kan, dia tak cakap pun 1 memetakan kepada diri sendiri. Tak, dia kata cari nilai X. Maknanya yang memetakan kepada diri sendiri, maknanya X ni sama dengan X. Maknanya kalau sini X jawapan dia. Jadi image ni kan fx kan. Betul tak? Ni image kan. Image ni adalah fx. Jadi image dia adalah sama dengan X. Itu je. Maknanya macam ni. Fx sama dengan X. Tu. Jadi ni X kan. Fx kita apa tadi? 2X tolak 3. Betul? X. Macam tu. Awak ni kena pakai penggantian awak kena tengok. Kalau sini Fx. Dah sasah lah menggantikan dekat dia pun Fx lah. Jangan pergi tempat lain. Fx kita apa tadi? 2X tolak 3. Modulus nama dia. 2X tolak 3. So, ganti-ganti. Faham tak? Faham tak ganti? Ni digantikan dengan ni. Macam tu. Ganti tempat. Benda yang sama, ganti tempat. Okay. Lepas tu, macam tadi. Bila adanya persamaan yang melibatkan modulus, kena buka. Kena buka. Bila buka, ingat. 1 pergi pelangi, positif. 1 pergi lohong hitam, negatif. Macam tu. Tengok tu. Dalam tak ada kena-mengena. Kau jangan ubah pula dalam kiri. Dalam tu pula. Jangan. Okay. Dah itu je. Sebab kita nak buka. Sebab kita nak buat persamaan linear. Jangan pula awak confuse pula. Cikgu sebelum ni kalau jawapan dalam negatif 5 jadi positif. Memanglah. Sebab apa persamaan ni? Y sama dengan. Mana awak buat persamaan linear? Awak just mengira je kan. Mengganti kan. That's why negatif 5 jadi 5. Sebab tu modulus ni. 1 boleh negatif. 1 boleh positif. Masa buat graf tu, tiba-tiba modulus dapat negatif 7. Awak tukar jadi apa? 7. 1 boleh negatif, 1 boleh 7. Ni modulus punya pasal ni. Jadi bila kita nak buat persamaan linear, kita nak hala ke belakang balik, nak hala ke Y, nak buka modulus tu, dia akan jadi negatif dengan negatif. Negatif dengan positif. Itu persamaannya. Okay? Jadi kita tengok laluan dia. Ni tadi. Ini. Negatif dengan positif X. Lepas tu buatlah persamaan linear biasa. Jangan tiba-tiba buat tak pandai pula. X tu kumpulkanlah. Kenapa jadi 3X ni? Cuba fikir sikit. Negatif X buat sini. 2X tambah X. 3 bawa ke sebelah sana pula. Macam tu. Negatif 3 buat sebelah sana. Fikir sikit. Boleh tengok solution tu. X bawa sini. Negatif 3 bawa sana. Fikir sikit. Dapatlah 2. Okay. Next lagi. Dia kata D tu. Fx lebih kecil daripada 1. Salin je. Fx macam ni. Lebih kecil. Fx tadi apa? Modulus 2x apa? Menggantikan. Faham? Faham? Ni adalah ini. Kan? Ganti je. Faham? Penggantian. Dah. Sampai sini nak buka modulus. Tapi tadi kita belajar sama dengan ni, tiba-tiba lebih kecil pula. Sudah. Bila lebih kecil, awak buat dia berada di tengah-tengah. Macam orang ni buat. Ni. So, bila tengah-tengah 2x = 1 ni, letak je tengah-tengah macam ni. Buka modulus. Okey, macam ni. Wujudkan lagi satu macam tu. Dia mesti satu positif, satu negatif kan? Satu ni positif. Positif mesti belah kanan. Negatif belah kiri. Macam nak selesaikan persamaan linear yang melibatkan ni? Tengok sebelah ni. Bawa 3 dulu. Kena bawa adil dua-dua. Negatif 1 tambah 3. 1 tambah 3. Kena adil. Negatif 1 tambah 3 jadi 2. Kena adil. Tengok. 1 jadi 4. Lepas tu 2x ni nak tinggalkan x sahaja. 2 bawa jadi bahagi. Kena adil. Dua-dua belah. Bahagi 2. Bahagi 2. Selesai. Kalau lebih kecil. Ingat. Ni ada syarat dia. Ni.
Okey, untuk yang E tu pula, dia kata lebih besar. Kita salin dulu dalam buku awak tu. Fx sama dengan sama pula. Fx lebih besar atau sama dengan 3. Fx apa? 2x tolak 3 modulus. Okey. Ingat nak buka modulus kan? Nak buat persamaan linear. Mesti satu positif, satu negatif. Tapi tadi lebih kecil, ni lebih besar pula. Okey. Kalau lebih besar, awak pecahkan dua-dua tu. Okey, macam ni. Lebih besar, satu mesti positif 3 dengan negatif 3 kan? Lebih besar tu positif 3. Satu lagi persamaan, awak asingkan. Lebih kecil, tukar. Negatif 3. Mesti asingkan. Sebab zon dia ni, sana makin besar, belah belakang makin kecil. Macam tu. Belah negatif. See, nampak dia buat? Nampak tak tu? Tu. Ingat bila simbol besar. Kalau simbol kecil tadi, gabung. Kalau simbol besar, pecah dua. Bila pecah dua, hati-hati. Yang positif lebih besar, yang negatif tukar simbol. Lepas tu persamaan linear biasalah. Okey. Persamaan linear biasalah. Ni awak tak tahu pula. Kosong bahagi 2 kosong lah. Yang berapa mana pula? Faham? So ada 2 nilai. Senang. Contoh 6 dengan contoh 7 kan? Nampak sikit tapi macam-macam kisah yang kena buat. Okey. Okey, jadi itu saja. Kita tengok. Hati-hati. Ni mencari objek X ni. Tengok. Nilai mutlak apa? Graf dia sentiasa berbentuk V. Kita dah buat. Lepas tu pecahkan kepada, kalau ada mutlak ni, pecah kepada satu negatif, satu positif. Berjaya. Ni dia ada kunci untuk muka rahsia alam semesta. Ya je. Okey jadi buat balik semua tu. Tengok satu-satu. Okey, settlekan latih diri 1.3. 1.3 je, tak banyak. Okey. Assalamualaikum.